Dalam lipatan sejarah Malaysia yang masih muda selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, terdapat satu peristiwa hitam yang kekal menjadi luka dalam ingatan negara. Peristiwa tersebut berlaku pada tanggal 13 Mei 1969, satu tarikh yang sehingga hari ini membawa gema kesedihan, kekeliruan, ketakutan dan trauma dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Tragedi berdarah ini bukan sekadar satu rusuhan perkauman, tetapi merupakan hasil daripada ketegangan yang telah lama membara, berpunca daripada ketidakseimbangan ekonomi, politik yang memuncak serta kegagalan dalam memahami dan menghormati sensitiviti kaum. Peristiwa 13 Mei bukanlah semata-mata pertumpahan darah yang berlaku secara tiba-tiba. Ia merupakan klimaks kepada ketegangan politik dan sosial yang telah lama membayangi hubungan antara kaum di negara ini, khususnya antara orang Melayu dan orang Cina. Video ini akan membawa penonton menyelusuri kronologi, punca serta impak daripada peristiwa tragis ini melalui naratif yang berpaksikan fakta sejarah. Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan mengangkat Perlembagaan Persekutuan sebagai asas kepada pembentukan negara. Namun begitu, cabaran dalam mewujudkan perpaduan kaum bukanlah sesuatu yang mudah. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain kaum minoriti yang berbeza dari segi budaya, bahasa, agama dan juga kedudukan ekonomi. Pada dekad 1960-an, ketidakseimbangan ekonomi antara kaum menjadi isu utama. Kaum Melayu sebagai penduduk asal dan majoriti rata-rata tinggal di luar bandar dan terlibat dalam sektor pertanian. Sebaliknya, kaum Cina lebih aktif dalam sektor perniagaan dan perindustrian, menyebabkan jurang ekonomi yang ketara. Hal ini menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan orang Melayu yang merasa mereka terpinggir dalam pembangunan negara. Ketegangan ini menjadi semakin jelas apabila parti-parti politik yang berasaskan kaum mula memainkan isu perkauman untuk meraih sokongan. UMNO sebagai parti utama orang Melayu menekankan agenda hak istimewa Melayu. DAP dan gerakan pula mula mempersoalkan dasar-dasar afirmatif yang dikatakan berat sebelah. Pilihan raya umum ketiga yang berlangsung pada 10 Mei 1969 menjadi titik mula kepada krisis. Dalam pilihan raya ini, parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC telah kehilangan banyak kerusi kepada pembangkang, khususnya DAP dan gerakan. Di Selangor, perikatan gagal mendapat majoriti dan ini mengejutkan banyak pihak. Kemenangan pembangkang kemudiannya diraikan secara besar-besaran. Perarakan kemenangan yang dianjurkan oleh penyokong gerakan dan DAP diadakan di jalan-jalan utama Kuala Lumpur pada 11 dan 12 Mei. Dalam perarakan tersebut, terdapat laporan bahawa penyokong pembangkang telah melaungkan kata-kata provokasi terhadap orang Melayu dan mencetuskan kemarahan.
Antara slogan yang dilaungkan ialah Melayu balik kampung dan ini negeri Cina sekarang. Walaupun ada pihak yang mempertikaikan ketulenan laporan-laporan ini, tetapi ia cukup untuk menyalakan api kemarahan di dalam kalangan orang Melayu. Reaksi balas mula dirancang oleh penyokong UMNO yang turut bercadang untuk mengadakan perarakan balas pada 13 Mei. Pada petang 13 Mei 1969, ribuan orang Melayu telah berhimpun di rumah Menteri Besar Selangor ketika itu, Datuk Harun Idris, di Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur. Di situ, semangat kemarahan dan kebencian semakin membuak-buak. Satu kumpulan telah bergerak ke kawasan-kawasan yang didiami oleh kaum Cina seperti Kampung Baru dan Chowkit. Rusuhan tercetus sekitar jam 6 petang. Rumah-rumah dan premis perniagaan mula dibakar. Kenderaan dirosakkan hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Orang Melayu menyerang, orang Cina melawan. Serangan berlaku secara rambang, menyebabkan penduduk awam tidak bersalah turut menjadi mangsa. Mereka dibelasah dan dibunuh di jalanan. Mayat bergelimpangan, darah membasahi suasana. Tangisan dan jeritan memecah kesunyian malam. Dalam masa beberapa jam saja, Kuala Lumpur bertukar menjadi medan perang dan pertempuran di antara jiran-jiran yang selama ini saling menyapa dan beramah mesra sekelip mata bertukar menjadi kebencian dan dendam yang amat parah. Pasukan keselamatan dikerahkan untuk mengawal keadaan, namun keadaan menjadi semakin tidak terkawal. Anggota tentera dan polis diarahkan untuk mengambil alih kuasa dan perintah berkurung diisytiharkan. Pada malam itu juga, api kebencian terus menyala di jalanan Kuala Lumpur. Selama beberapa hari selepas itu, keadaan di Kuala Lumpur terus tegang. Rusuhan merebak ke kawasan-kawasan lain termasuk di Selangor, Perak dan Pulau Pinang. Ribuan rakyat mencari perlindungan di balai polis dan kem tentera. Kedai-kedai semua ditutup, jalan-jalan semakin lengang dan rakyat mula hidup dalam ketakutan. Angka rasmi kematian yang dikeluarkan oleh kerajaan ialah seramai 196 orang, kebanyakannya kaum Cina. Tetapi ada laporan tidak rasmi mengatakan jumlahnya melebihi 600 orang. Ribuan yang lain cedera atau hilang tempat tinggal. Lebih 6,000 orang telah ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kerajaan Persekutuan bertindak segera dengan menggantung Parlimen dan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran oleh Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tun Abdul Rahman, dan diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak. Tunku berkata, beliau mahu seseorang yang boleh memberi perhatian penuh. Razak jauh lebih muda. Oleh itu, beliau melantiknya untuk peranan itu. Mageran berfungsi sebagai kerajaan sementara interim dan berusaha untuk memulihkan kedaulatan undang-undang dan membawa negara ke arah perdamaian nasional. Perintah darurat kemudian diisytiharkan dan semua aktiviti politik dibekukan buat sementara waktu. Media dikawal ketat dan laporan-laporan tentang insiden tersebut disekat untuk mengelakkan panik dan rusuhan merebak. Mageran memainkan peranan penting dalam memulihkan kestabilan negara. Di bawah pentadbiran Mageran,
Beberapa langkah drastik telah diambil termasuk penapisan media, pembekuan kegiatan politik serta tindakan keras terhadap mana-mana pihak yang cuba meniupkan api perkauman. Lebih penting, tragedi 13 Mei membawa kepada perubahan besar dalam dasar negara. Kerajaan menyedari bahawa ketidakseimbangan ekonomi antara kaum adalah antara punca utama ketegangan. Maka lahirlah Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 yang bertujuan menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat agar tidak lagi berasaskan kepada kaum. Antara langkah yang diambil termasuk memperbanyakkan penyertaan kaum Bumiputera dalam sektor ekonomi moden, menyediakan peluang pendidikan yang lebih luas dan memperkukuhkan institusi-institusi kerajaan dalam menjamin keadilan sosial. Peristiwa 13 Mei bukan sahaja meninggalkan kesan luka fizikal, tetapi juga trauma psikologi yang mendalam. Ia menjadi titik tolak kepada pembinaan negara yang lebih berwaspada dalam menangani isu-isu perkauman. Sejak tragedi itu, Malaysia mengamalkan dasar yang lebih berhati-hati, termasuk menyekat ucapan yang boleh menyentuh sensitiviti kaum. Peristiwa ini juga mengubah landscape politik negara. Selepas penubuhan Magaran, Tun Abdul Razak mengambil alih tampuk pemerintahan daripada Tunku Abdul Rahman dan memulakan usaha pembinaan semula negara melalui pendekatan yang lebih pragmatik. Magaran kemudian dibubarkan pada tahun 1971. Peristiwa 13 Mei 1969 bukan sekadar satu episod gelap dalam sejarah Malaysia. Ia merupakan cermin yang memantulkan kelemahan kita sebagai sebuah bangsa yang pelbagai. Luka yang ditinggalkan masih dirasai sehingga hari ini. Namun daripada luka itu jugalah kita belajar untuk lebih menghargai keamanan, memahami kepelbagaian dan memperkukuh perpaduan. Sejarah ini perlu terus diceritakan, bukan untuk menyemai kebencian, tetapi sebagai peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang wujud dengan sendirinya, namun perlu dipupuk, dipelihara dan dijaga dengan rasa hormat serta tanggungjawab bersama. Jika kita lupa, tidak mustahil sejarah akan berulang.